topik kita pada hari ini berkenaan kenapa visitor masuk tapi tak beli, iaitu kita kenalkan ataupun visitor ni dikenali sebagai pelanggan. So ini adalah salah satu postmortem yang kita boleh buatlah untuk kita punya shop. Okay, so dekat sini kan pasti anda pernah alami situasi yang macam ini. Sebagai contoh, pelanggan masuk dekat page kita, dekat shop kita, tapi tak ada pun sale. So, macam mana kita boleh tahu ke pelanggan masuk kan? Traffic masuk dekat kita punya shop boleh, sebab setiap platform ada business insight ataupun data yang anda boleh tengok lah, sama ada dekat Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada, apa-apa jenis platform kita boleh tahu. And kalau contoh kita ada orang like, kita ada orang tanya harga tapi mereka senyap. So kalau contoh orang dah tanya harga, dia berminat, tapi kita kena juga buat kajian kenapa mereka just tanya je, lepas tu tak buat belian. So ada beberapa perkara yang kita boleh cuba semak semula lah. So pada petang ni kita akan cuba bincangkan kenapa mereka hanya singgah ataupun sekadar cuci mata sahaja pada kita punya kedai. Kan kita panggil kedai sajalah, kita punya dekat marketplace ataupun kita punya social media, kita panggil sebagai kedai sebab itu adalah medium yang kita gunakan untuk mempromosikan produk. Lepas tu kita akan cuba juga untuk audit marketplace anda. Kita pecahkan kenapa audit marketplace Shopee, Lazada dengan TikTok ni kita pecahkan, sebab cara penjualannya agak berbeza sedikit. Lepas tu kita akan juga buat audit social media seperti Facebook dan juga Instagram. Okay, so dekat sini punca utama pelanggan lari. Ada 4 perkara yang kita tuliskan dekat sini. So yang pertama, kedai tak aktif. So sebagai contoh, kalau dekat social media, kalau kedai tak aktif, di mana kalau contoh pelanggan pergi dekat kita punya Facebook page ke, dia tengok last posting kita tahun 2024 contoh. So dia rasa nak membeli tu, dia tak yakin lah dekat kedai kita, sebab dia tengok dah lama sangat ni kan. So membuat keyakinan diorang tak ada. Anda boleh spesifikkan ikut tarikh tertentu anda. Kalau dekat page anda boleh buat schedule posting, di mana kalau dari segi gambar, konten, dari segi video ataupun copywriting, kita dah sediakan, anda boleh copy and paste sahaja. Seterusnya, kenapa pelanggan tak membeli dengan kita? Mungkin gambar dan info tak jelas. Mungkin hanya ada setakat gambar sahaja, tapi pelanggan nak tengok warna, nak tengok berapa pilihan saiz yang ada. Seterusnya, dari segi lambat respon. Mungkin time tu dia memang nak membeli. Kita kalau boleh reply sepantas yang boleh. Kalau contoh dekat kita punya Shopee ataupun TikTok, kalau tak dapat respon segera, tapi kita ada chatbot AI, tak salah Mira, yang kita boleh setting fast respond. Apa soalan yang mereka tanya, bot tu akan bantu jawabkan. Seterusnya, tak nampak bukti jualan. Tak nampak bukti jualan tu macam mana? So tak nampak bukti jualan tu, dia merujuk kepada contohnya, kalau dekat social media kita ada sharekan testimoni, kita ada sharekan juga contoh kita post order pelanggan. Kalau contoh kita, walaupun kita tak postkan stok sendiri, boleh je guna konten-konten yang HQ sediakan. Kalau contoh mana yang ada page dekat Facebook, bila last anda buat posting, semak balik dekat anda punya testimoni, sedia ada untuk di-sharekan, untuk nampak hidup anda punya shop. Alright, so seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu audit media sosial. Kat sini ada 3 perkara yang kita fokuskan. Yang pertama berkenaan gambar profil lah. Kalau contoh mana yang baru join kita punya dropship, dekat kita punya tudung si comel ni kita ada sediakan bukan template lah. Kiranya kalau contoh anda nak minta kita bantu buatkan, anda sebagai wakisah punya template, kita kurang sarankan untuk anda macam letak gambar selain daripada tudung ke, anda letak gambar macam kucing ke, bunga ke kan. Kalau contoh Facebook page tu memang untuk tudung si comel, boleh je, tak ada masalah untuk letak gambar produk tudung si comel sebagai gambar profil. Kita tak galakkan untuk anda fokus hanya kepada jualan sahaja, jual. So kadang-kadang orang pun tak rasa seronok nak membaca sebab asyik menjual je, sebab untuk produk ni sangat-sangat luas, macam tak ada idea, tak tahu. Kalau contoh anda nak ceritakan berkenaan satu produk, sebab kita ada 8 jenis. Sebagai contoh, hari ni nak fokus kepada tudung awning scuba, mungkin boleh ambil masa 2 hari untuk fokus awning scuba. Sebab apa? Awning scuba anda boleh ceritakan perbezaan scuba tudung si comel, anda boleh ceritakan manfaat dia, ceritakan berapa pilihan warna yang ada. Kan ada pelbagai orang kata bentuk posting selain hanya fokus kepada nak menjual. Tapi setiap posting anda tu kita galakkan ada CTA, call to action lah. Seterusnya berkenaan highlight. So berkenaan dengan highlight tadi, kalau contoh kalau kita buka Facebook ataupun Instagram kan, kalau contoh kita ada buat, kita post story, post story tu dia akan hilang dalam tempoh 24 jam. So, kita tak nak benda tu hanya sekadar posting saja, kita setakat share je dekat story, tapi anda boleh jadikan dia sebagai highlight lah. Kalau contoh anda
anda nak postkan highlight tu ada macam mana nak buat belian, highlight tu ada tajuk dia macam testimoni, lepas tu highlight tu ada tajuk dia tudung sekolah orange scuba. Terusnya untuk posting-posting dia dekat sosial media ni semuanya nampak teratur, tak ada lebih kepada menjual. Anda boleh post macam-macam jenis and dia memang akan hilang dalam tempoh 24 jam. Sebab tu kita sarankan untuk anda letak sebagai highlight. So kat sini Mira tunjukkan salah satu contoh di mana ramai Facebook page rakan usahawan kita yang sangat konsisten, yang buat posting dan sebagainya. Contoh kita ni sebagai pembeli, mana satu page yang kita rasa seronok nak tengok, nak buat belian and kita rasa yakin untuk bertanya. Sebagai kat sini kan, so dia ada, sini adalah tudung sekolah, tudung si comel Nur Fazilah Razali. Kadang-kadang kalau contoh saya jenis macam, dia ni nak try stalk lah, siapakah orang di sebaliknya. So sebagai contoh kat sini, just tudung sekolah, tudung si comel, tak ada masalah. Cuma dekat sini dia pandai sebab dia memang masukkan keyword carian tudung sekolah dekat bahagian hadapan and dia selitkan tentang diri dia wakisah tudung si comel. So dekat sini dia bagi tahulah dekat bio data dia menjadikan tudung sekolah yang berkualiti untuk tudung si comel. Dia ada letakkan contact number untuk pelanggan hubungi, kan. So kat bahagian contact info ni, so dekat sini pun dia letak location di mana benda ni meyakinkan pelanggan. Seterusnya dia ada buat pin komen, pin posting di mana kalau pelanggan nak buat belian menerusi WhatsApp boleh contact dia. Kalau contoh pelanggan suka nak membeli dekat Shopee, pelanggan suka nak membeli kat TikTok ataupun direct website, semua link dia dah sediakan lengkap. Sebab ada pelanggan yang suka macam kadang-kadang dia malas nak bertanya, tahu-tahu beli. Alright. Okay. So dekat seterusnya pula posting dia aktif macam yang ni. Mira screenshot semalam. So dia last kiranya dia last posting pada 1 Februari tak salah Mira. So berbanding dengan sebelah ni, kan anda just dia ada bio macam ni, tak ada contact info and kemudian last posting 2023. So tak meyakinkan pelanggan lah nak buat belian.